Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita ada perjalanan ke Kompleks Nasrul Al-Quran di Putrajaya. Ini dia anggota-anggota pawai sedang menunggu di sebuah tempat di Teluk, depan Masjid Teluk Menekun yang di parking KP ya. Dan Nurul Amira Enterprise. Amira Enterprise. Dan dijangka seramai 35 orang akan mengikuti rombongan ini ya. Ini dia wakil daripada Taman Kandis Permai. Ketua KRT dia dengan sahabat dia, saudara Zabidi Mota dan Samsudin Wagiman. Wagimin. Ni dua orang Jawa ni ya. Ini ketua rombongan ni. Ketua rombongan ini. Ini dia timbalan Nursi Pawai Tuan Haji Syuib dengan motor barunya. Walaupun tak ikut pergi, tetapi dia sanggup mengantar kami di stesen bas depan masjid. Sebelahnya Puan Salina, kita punya orang kuat wanita ya. Ini Tuan Zainuddin dengan Tuan Jack. Dua orang sahabat ni, dia tak boleh berpisah. Ini Tuan Jack anak dia toke lembu. Kita selalu ambil lembu dengan dia. Okey, untuk kurban. Anak dia pakai sembelih. Sembelih lembu lah. Aku demam, aku nak janji bersedih. Nampak dia demam sanggup datang demi pawai. Demi pawai. Janji dah kan. Demi pawai. Okey. Kita turut serta Ni Puan Rosnah saya rasa. Yang ni tak tahu puan siapa, saya tak kenal. Ini Puan Zaliha. Okey. Ini jelitawan daripada pawai. Walaupun umurnya sudah bergemas tapi merasakan dirinya muda. Asik. Ini Quran di tempat kita kena jaga adab kita. InsyaAllah dengan kerjasama pihak perempuan, jadi saya akan berbicara dengan timbalan dan juga penyelia kita. Mungkin selepas ni ada juga kita nak pergi melawat tempat-tempat yang lebih tak dekat, jauh sikit ke macam mana lah. Kita usaha. Saya ni selalu berbincang usaha. Jadi kerjasama perempuan tu yang penting. Bagi sokongan kita cari. Mana tahu kalau ada rezeki lebih, kita terbang ke Medan ke, kalau setuju. Tapi kenalah cari dana sikit sama-sama. Kita cari dana sana. Kalau kita cari dana sikit, awak cari dana sikit dicampurkan. Sebab Indonesia murah sekarang, duit kita. Kita RM20, RM58,000 rupiah. Indonesia. Nak bawa dia orang ke Murah Island daripada Tengkat. Boleh juga. Tapi yang menyokong Murah Island nak pergi ke Tengkat. Jadi saya ucapkan tahniah dan selamat bercuti lah, kita bercuti dan istirahat. Melancong. Jagalah kita pawai tu, kita jaga nama pawai tu. Betul. Jadi sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Minta sikit Imam baca doa. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الروح وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت.
keadaan peserta rombongan dalam bas. Nampaknya berebut-rebut tempat masing-masing nak duduk single macam kawan kita ni. Memang ada orang single. Dia duduk single, seronok ada dia. Ini pun sama, suka betul duduk single. Driver bawa. Di sini menggamit memori, bercerita kehidupan masa lalu, membina harapan baru, mencurah ilmu pengetahuan buat generasiku. Kami warga emas, anak tempatan, berganding bahu, silaturahim. Ada video Terapi minda, sehat selalu, jiwa positif keranamu Allah. Seni budaya bangsa jadi amalan, cetusan idea masyarakat gemilang. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Meregon, Bawel. Kami berpayung di bawah panjimu, Bawel. Kami berjuang bersamamu, Bawel. Bina masyarakat progresif demi negaraku Malaysia. Dari seluruh pelusuk desa, warga emas kurang upaya disantuni, membina masyarakat penyayang, iringan mula kesejahteraan, senyuman tangisan, rencana kehidupan demi mencurah kebajikan, ekonomi dipertingkatkan, kesunyian disingkirkan, kebahagiaan diidamkan, ke arah kehidupan cemerlang. Warga emas, aspirasi generasiku. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Meregon, Bawel. Kami berpayung di bawah panjimu, Bawel. Kami berjuang bersamamu, Bawel. Bina masyarakat progresif demi negaraku Malaysia. Pusat aktiviti warga emas kampung Teluk Meregon, Bawel. Kami berpayung di bawah panjimu, Bawel. Kami berjuang bersamamu, Bawel. Bina masyarakat progresif demi negaraku Malaysia. Smile. Jadi boleh kita semua boleh diri sama saya, insyaAllah kita boleh selawat sama-sama. Okey, silakan. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah
Kan jalan dulu, ikut kita punya ustaz ni. Ada talimat. Tambahan. Pondok Cahaya Iman, jangan jauh-jauh. Okey, baik. Suara saya boleh dengar ya? Okey, jadi kita kat sini kita dah sampai di galeri yang pertama. Ini galeri Musa Malaysia ataupun galeri Malaska Al-Quran. Jadi kat sini kita ada 10 proses pembuatan Al-Quran Musa Malaysia. Tetapi tak semua 10 proses ni kita buat di tempat yang sama. Contoh saya ambil daripada langkah pertama sampai ke 7. Proses ni kita buat semua secara tulisan tangan atau secara manual di Yassara Studi Shah Alam sana. Langkah yang ke-8 kita hantar di pihak KDN. Langkah 9 dan 10 saja proses ni kita buat di Kompleks Nasyur Quran di sini. So kita akan mulakan daripada langkah yang pertama dahulu, iaitu pembangunan struktur dan motif. Mana kat sini kita nak mencari corak-corak yang sesuai, sama ada dari segi bentuk bunga-bungaan atau buah-buahan yang popular mengikut manuskrip negeri ataupun negara sebut. Contohnya, let's say lah saya nak buat manuskrip negeri Johor contohnya. Jadi kita akan ambil benda yang popular untuk manuskrip negeri Johor sebut. Contohnya dari segi buah-buahan dia, apa yang popular kat sana? Durian. Okey, jadi kita akan ambil buah nenas sebut sebagai corak sesuai untuk manuskrip negeri Johor contohnya. Okey, Bunga nenas tu lah, dia punya daun nenas. kerajaan nenas. Okey, jadi dah habis kita langkah pertama, kita nak pergi langkah kedua pula. Ini kita nak scan semula. Kita pilih langkah tadi menggunakan mesin perisian AutoCAD, dan kemudian kita nak ke langkah 3 pula, iaitu proses perancangan pewarnaan. Ini kita nak merancang pula warna apa sesuai mengikut manuskrip negeri ataupun negara sebut. Kalau contohnya saya nak ambil manuskrip negeri Kedah pula contoh dia. Negeri Kedah warna apa sesuai? Hijau kuning. Ini warna-warna bukan. Okey. Okey, baik. Jadi kita akan ambil warna hijau kuning sebut untuk warna sesuai untuk manuskrip negeri Kedah. Cuma untuk langkah 3 ni kita baru merancang sahaja dahulu. Sebabnya sebelum kita nak mulakan proses pewarnaan dia, kita nak pergi langkah keempat dahulu, iaitu lembaran diterap daun mas tulis. Maksudnya manuskrip asal sebut akan disalurkan dengan daun mas tulis sebanyak 24 emas karat tulis. Emas betul? Emas betul. Dan selepas tu baru kita mulakan proses pewarnaan di langkah yang kelima. Baik, sekarang ni kita nak masuk langkah ke-6 pula. Ini bahagian penulisan khot atau bahagian kaligrafi. Jadi untuk bahagian kaligrafi ni pula, contoh saya ambil lah. Kita penulisnya ada seramai 5 ke 6 orang untuk bahagian kaligrafinya. Tapi bila kita semak balik penulisan mereka, nampak seolah-olah macam seorang saja yang buat. Sebab apa? Mereka sebut dah diajar oleh guru yang sama untuk buat proses penulisan khot yang sama. Itu sebab dia sebenarnya. Okey, sebelum saya teruskan lagi. Okey, ni saya tanya sikit jawapan nak bagi random tak apa, jangan risau. Untuk langkah ke-6 ni saja, bahagian kaligrafi, kita buat untuk satu naskah Al-Quran bersamaan 604 muka surat. Kiranya mereka mengambil masa berapa lama untuk nak selesaikan tulisan tangan tu? Sebulan lagi? 3 tahun. 3 tahun. Okey, ada last bulan. 6 bulan. Ada 2 bulan. Okey, baik. Jadi paling lama kita ambil untuk nak selesaikan proses manualnya dalam lingkungan 2 hingga ke 4 tahun untuk nak selesaikan proses manual dia. Jawapan betul ada hadiah lah. Balik at least saya tak dengar jawapan seminggu tu pun dah okey dah. Kalau ada seminggu tu saya tanya je. Maksudnya di tangan robot ke? Itu tak tahu. Okey, jadi kita dah habis ke bahagian kaligrafinya. Sekarang baru kita nak hantar ke bahagian penyemakan.
Ni kita nak semak balik. Pastikan jangan ada apa-apa kesalahan. Contoh dari segi bentuk huruf, tak ada baris, tak ada tanwin dan sebagainya. Lepas tu kita hantar ke pihak KDN untuk dapatkan cop pengesahan dia. Baik. Untuk langkah 9 dan 10 ni kita akan terang lebih lanjut di bahagian kawasan view deck kilang nanti. Boleh semua Sebelum tu, 1 hingga 6 tadi, semua di Serestu lah. Dia So kalau kita pergi sana, kita akan nampak atas. macam proses manual dia. Memang kat sana semua tulisan tangan. Okey, jadi kira saya akan bagi masa kita bertengok dan baca pelbagai manuskrip asal yang ada kat setiap negeri. Jadi kalau ada nak ambil gambar, nak ambil video boleh, tak ada masalah. Kalau contohnya ada nampak sign kata tak boleh nak ambil gambar tu, okey, itu buat tak nampak je. Tak apa, saya bagi green light, don't worry. Nanti kalau kita dah siap sedia nanti kita akan ke galeri yang seterusnya nanti insyaAllah. Okey. Dia ambil video ni, tak ada video ni. Ambil step-step. Alright. No. Saya pun nak ambil gambar saya macam mana? Okey, balik. Mana balik?
garuk je kaki. Digaruk je kaki tu. Okey, baik. Boleh saya mulakan sekarang Baik. Jadi kita di sini dah sampai di galeri yang kedua. Ini galeri mushaf antarabangsa. Jadi kalau boleh nampak dalam kotak kaca yang ada dekat belakang atau depan tuan-tuan perempuan semua sekarang ni, kita ada pelbagai Quran daripada luar negara, tapi bukan dibuat di sini, bukan dicetak di sini. Jadi semua Quran yang dihadiahkan pada pengurusi kami, Dato' Abdul Latif Mirasa sebagai tanda bagai. Jadi kalau saya start daripada kotak kaca di sana, ada Quran daripada Qatar, daripada India, Syria, Turki, Indonesia pun ada juga. Jadi nak tengok bezanya bukan setakat daripada corak dan warna di tepi kelawar itu saja. Cuba tengok beza dari segi tulisan kodnya dan ini selalu banyak jumpa ni dekat tepi highway, dekat hutan ataupun area bukit dekat luar sana. Apa kalau nak cari yang terang macam ni, jangan cari kat depan tepi jalan, kena masuk dalam situ. Itu baru ada buku yang terang macam ni. Okey, dan selepas tu galeri kita di belakang sana pula, iaitu kita ada Al-Haq Ali bin Ali Talib. Kita dapat juga. Tambah. Ada mak? Ya lagi jap. Okey, tak. Okey, gila. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Okey, ramai dia punya customer. Masuk lagi. Okey, ke belakang dia punya. Amin. Okey. Ini rakaman. Ustaz dah masuk, Ustaz. Aku tengah ambil ni.
ni apa mama tu dia setuju. Kalau setuju dia soalan. Okey, video belakang tu siapa ada? Tengok Ustaz Umar dekat belakang ni tak ada, boleh tunjukkan video tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjadi syukur kepada Allah dengan nikmat makan kita, di mana hari ini kita masih lagi diberi kesihatan tubuh badan, nikmat makan. Ada apa yang bahaya tu? Nikmat tu kalau sakit pun ada nikmat, tak ada nikmat apa, kesihatan pun tak ada nikmat pun tak guna Jadi saya perkenalkan, saya lupa pakai tag tadi, nak pakai tag tadi kat dalam beg tu, lupa lah. Okey, nama saya Ahmad Zaki bin Jamaluddin. Terlebih dahulu saya suka memaklumkannya, saya bukan ustaz, itu saja. Alhamdulillah. Risau ramai ustazah dan ustaz dalam sebab saya daripada komersial, saya akan ceritakan proses pencetakan dekat sini. Ustaz tahu dah sedikit cuba sedikit pasal satu benda tu, okeylah daripada tak tahu langsung. Okey, saya akan menceritakan lebih pada proses pencetakan, bagaimana Al-Quran dicetak, apa masalah yang akan keluar, dan macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah tersebut. Supaya kalau lepas ni kalau kita jumpa, tak adalah kita terkejut rasa dunia ni macam nak kiamat. Program Mari Tengok Bola dan kita solat subuh seperti Jumaat. Banyak orang bangun pagi pukul 3 pagi tengok Maradona, tengok Messi, tengok Neymar, Lepas tu tidur. Sebulan dia bangun pukul 3 pagi, tapi lepas tu tak bangun pukul 3 pagi. Kenapa? Adakah sebab kita bangun tu tengok bola? Bukan. Kita bangun tu Allah sadarkan kita, kejut kita. Dia nak bagi tahu kita, Allah cakap, aku nak berhubung dengan kau, aku nak berbicara dengan kamu. Tapi kita bangun pagi tengok bola je, lepas tu tidur. Cuba kita fikir sendiri, kenapa kita susah nak buat 2 rakaat di situ? Tapi tandanya Allah dah jemaah dengan kita. Allah tak nak orang-orang lagi dengan kita. Allah tak nak berkasih sayang lagi dengan kita. Kita yang bangun tu tengok bola. Ramai yang bangun tiap-tiap hari, tiap tahun sepanjang tahun dia akan bangun. Tapi pergi tandas. Sebab dia makan ubat kencing manis, dia makan ubat darah tinggi. Bangun pukul 5 pagi, bangun pukul 4 pagi, bangun pukul 3 pagi, pergi tandas dia. Doktor pesan kalau kencing nanti tengok berbuih ke tidak, kolesterol banyak ke tidak. Lepas tu tidur. Kesian kita kan. Allah tak nak berbicara. Ini 135 di bawah. 190 di bawah 135. Di sini menggamit memori, bercerita kehidupan masa lalu, membina harapan baru, mencurah ilmu pengetahuan buat generasiku. Kami warga emas, anak tempatan, berganding bahu, silaturahim, terapi minda, sehat selalu. Ada 161 like. 161 like ni kita akan susun macam yang bersifat. Kita susun macam tu dan kita menggunakan 16 orang je untuk ambil slide. Dia macam awak manual. So satu hari tu kalau kita berjalan kita yang ada saya sendiri dalam negara yang saya pernah lawat, yang ada di Iran, Turki, Afghanistan, Bahrain,
Menusuk desa, warga emas kurang upaya disambungi, membina masyarakat penyayang, iringan doa kesejahteraan, senyuman tangisan, rencana kehidupan, dengan curah kebajikan, ekonomi dipertingkatkan, kesunyian disingkirkan, kebahagiaan diidamkan, ke arah kehidupan cemerlang. Warga emas, aspirasi generasiku. Pusat aktiviti warga emas, kampung Melemah. Video sikit. Okey.